Syekh Ali Jumaah, dia buat kritikan jelas dalam bab ni, bab bersugi. Dia tengok, dia kata ada student-student ni, pelajar-pelajar ni dekat Mesir. Dia kata yang sebelum solat dia bersugi, sebelum betul-betul sebelum Allahu Akbar tu dia bersugi. Dia kata salah faham terhadap hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak tanya, macam saya, gigi saya jenis jarang-jarang tahu Ustaz. Okey. So bila kita bersahur ni, so saya akan berhenti awal lah ikut waktu imsak kan. Okey. Jadinya saya akan bersihkan gigi, berus gigi, macam menggunakan floss. Tapi bila waktu siang saya bekerja, saya bekerja di kaunter macam customer service, so banyak bercakap dengan pelanggan ni. So kebiasaannya berlakulah dalam 2-3 tahun yang kebelakangan ni. So macam makanan-makanan tu dia terkeluar daripada mulut, daripada gigi, sorry. Lepas tu kita meludah lah. Bila meludah tu, waktu puasa saya punya gusi dia senang berdarah. Jadinya saya tak dapat nak macam pergi tandas sekejap-sekejap untuk bersihkan mulut kan. Jadi macam mana cara Ustaz kita nak selesaikan masalah ni? Cara untuk kita selesaikan, sebab takut dengan hukum puasa saya tu. Sebab takut darah tak boleh. Ni masalah kat mana ni? Masalah daripada sudut makanan yang keluar ke ataupun masalah darah tadi? Darah tu lah, darah. So macam bila kadang-kadang makanan, sisa makanan tu dia kadang-kadang macam waktu tengah hari dia ada keluar, lepas tu waktu petang ada terkeluar. So jadinya macam darah tu lah, bila saya meludah-ludah tu darah mudah keluar. Jadinya darah pun bila dia dah keluar dia susah nak berhenti. Jadi macam mana kita nak dengan puasa saya tu? Kalau misal kata saya dah bersih, cara nak bersihkan darah ke macam tu. Darah ni kalau kita boleh ludah je lah. Betul tak? Kalau darah ni dia keluar dan kita ludah dia tanpa kita telan dia ataupun kita tak telan, maka tu tak ada masalah, no issue. Tapi jika darah yang ada kemudian kita telan tidak sengaja, ni darah yang banyak kemudian kita telan secara tidak sengaja ataupun tiada kawalan, kita tak mampu untuk kawal, maka tak ada masalah juga. Dia termasuk dalam perkara-perkara yang dia susah kepada kita untuk tinggalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi biasanya darah daripada gigi ni dia tak banyak, biasanya lah dia tak banyak. Jadi bila dia tak banyak, kuantitinya sedikit, maka dia tidak dihukumkan sebagai hukum darah yang banyak. Jadi tak ada masalah pun. Jadinya cara kalau kita tertelan lah. Kalau boleh kita ludah. Kalau tak boleh juga. Macam saya ludah. Bila ludah-ludah tu dia tak berhenti tau darah tu Ustaz. Dia lagi keluar lah bila kita meludah lah. Ustaz, jadinya saya kena saya kena berkumur dengan air. Banyak kali lah sampailah bila kita bersihkan mulut tu sampai air tu nampak jernih, maksudnya baru darah tu berhentilah. Maksudnya lama lah nak bersihkan darah tu. So jadinya macam saya tak nampak ada masalah dekat situ. Jadinya boleh macam saya ni, saya nak bersihkan mulut. Kiranya saya berkumur je lah. Macam ni sahabat, kita ada kontra isu kat sini. Pertama, anda sedang bertanya satu tentang hukum darah. Hukum darah tu tanya dekat saya tau. InsyaAllah saya cuba untuk jawab. Dan saya cuba untuk jawab dah tadi. Satu lagi adalah bagaimanakah cara untuk menghentikan darah yang berterusan. Yang tu bukan soalan tu dekat saya tau. Itu kena tanya doktor, tanya orang yang pakar berkaitan tentang isu gigi, doktor gigi. Itu kena tanya dia orang. Nampak tak? Faham tak? Sebab dia ada dua tu. Satu, nak hentikan darah. Hentikan darah tu bukan kerja saya. Tapi kalau mungkin jadi isu jadi tadi kan, okey, doktor ataupun awak sendiri buat, iaitu berkumur. Berkumur banyak kali. Kemudian baru darah itu berhenti. Fokus kita adalah nak menghentikan darah, kita berkumur banyak kali untuk menghentikan darah. Adakah perkara itu membatalkan puasa? Tidak, ia tidak membatalkan puasa. Itu saya jawab. Nampak tak? Kalau dari sudut kaedah tadi, yang tu kita kena tanya doktor. Tapi kalau dia jawapan, bila dia bagi jawapan, kemudian ada tak isu agama berkaitan tentang hal ni? Kalau ada, okey, kita bincangkan. Nampak tak? Jelas tak itu? Jadinya kalau darah tu sikit-sikit dia dimaafkan ke? Ya, darah sikit memang dimaafkan. Bahkan darah daging yang sedikit juga dimaafkan, darah ayam yang sedikit juga dimaafkan, apatah lagi darah yang keluar daripada gusi. Sama ada kesan daripada makanan ataupun kesan daripada berus gigi. Dia kan berus gigi pada waktu siang, dia buat berus gigi waktu pagi. Boleh kan? Tak ada masalah. Boleh. Ataupun pada waktu petang. Haram tak gosok gigi pada waktu petang? Haram tak? Setakat yang awak tahu lah. Makruh lah. Dia tak haram kan? Dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Tapi dalam mazhab Malik kata sunnah.
menghilangkan bau. Dalam mazhab Syafi'i kata, menghilangkan bau tu adalah makruh. Sebab Nabi sebut kan, bau orang mulut orang yang berpuasa ni adalah seperti wangian misk, kasturi syurga. Mazhab Malik jawab balik. Mazhab Malik kata, memang dia wangi, tapi dekat syurga. Kita dekat dunia. Kita dekat dunia. Jadi, kalaulah yang busuk itu dianggap sebagai wangi, maka yang wangi, maka pasti lebih baik. Itu kata mazhab Malik. Nampak, faham? Jadi, kalau kita gosok gigi kadang-kadang, kita pakai makjun kan? Kita pakai ubat gigi. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang nampak ada keluar darah sikit. Macam saya sendiri pun macam tu. Tadi sahabat jarang-jarang gigi kan? Kalau gigi saya pula rapat-rapat. Gigi saya rapat-rapat. Dan ada gigi yang tumbuh kat dalam yang tak naik. Saya dah check x-ray baru ni. Kan memang ada masalah. Kadang-kadang bila kita gosok gigi, akan keluar sedikit gusi berdarah ke apa. Kadang-kadang lah. Kan gusi berdarah sebagainya. Kalau sedikit, maka kita... Biasanya kalau darah ni kita keluarkan. Kita spit. Kita meludah. Kalau perlu berkumur macam sahabat kata tadi, kalau perlu berkumur, tak ada masalah. Tidak menjadi makruh. Yang menjadi makruh tu sengaja berkumur. Tu makruh. Tak haram juga, tapi sengaja berkumur. Ada faham? Okey Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama, Allah mudahkan insya-Allah. Hilangkan bau busuk mulut dengan ubat kumuran. Okey kan? Ubat kumuran tu macam Listerine semua tu kan? Rasanya untuk bulan Ramadan tak payahlah pun. Sebab dia ni, Listerine ni, dia ada perisa. Dia ada perisa-perisa. Dia bukan setakat membersihkan. Dia bagi perisa yang ada unsur-unsur yang tak jauh daripada makanan. Yang mana juga makanan juga mempunyai perisa. Sebaiknya bersihkanlah gigi. Yalah ubat gigi pun ada perisa juga kan? Tapi ikutlah. Yang mana yang penting membersihkan gigi. Sebaiknya kita bersihlah gigi dalam bulan Ramadan ni. Ini sebelum saya nak sebut apa kita menghormati perselisihan pendapat dulu. Jangan duduk pergi kata orang yang tak gosok gigi ni orang yang tak faham agama. Jangan. Dia orang mengikut satu pendapat dan kita juga mengikut pendapat yang lain. Mereka mengikut pendapat para ulama, kita juga mengikut pendapat para ulama. Yang kedua-duanya adalah cuba untuk menepati apa yang difahami pada zaman Nabi SAW. Problem kita sebab kita tak, Nabi Muhammad tak ada zaman sekarang ni, maka kita ada kebebasan untuk memilih pendapat A ataupun pendapat B. Tapi kita ni kalau boleh, kita ni gosok gigi sahabat. Lagi-lagi nak duduk depan orang. Terawih lagi yang terawih. Tahulah bulan puasa kan. Terawih, solat jemaah. Tolonglah sahabat-sahabat. Gosok gigi lah. Gosok gigi. Bagi bersih gigi tu. Jangan bagi busuk. Kalau ada busuk sangat mulut tu, pergi pakai buat gigi. Tak settle, pakai Listerine. Tak settle, cuba tanya doktor. Pasal apa mulut saya ni bau busuk sangat? InsyaAllah ada orang ada solusi. Betul boleh saya? Oh tu Sakhawi dia kata ingat tahun lepas pakcik tepi saya mulut bau petai. Saya baru ni solat Jumaat, ada seorang pakcik tu pakai baju lawa dah, pakai bersamping songkok, baju baru. Saya tak tahu dia nak nikah ke apa, saya tak tahulah kan. Tapi gaya tu kira gaya macam pengantin dah. Lawa tu pakai dia apa semua. Tapi bau mulut dia, ya Allah, akbar, teruk sangat. Solat ni, solat Jumaat. Allah ya salam. Jangan buat macam tu sahabat. Sebab tu Nabi kata, "Lau an asyqa ala ummati la amartuhum." Sekiranya tidak menyusahkan umat aku akan arahkan mereka untuk bersugi, bersiwak sebelum daripada solat. Tapi bukan maksud sebelum nak solat tu, sebelum Allahu Akbar. Bukan. Tu waktu wuduk tu lah. Waktu hang tengah duk wuduk tu, atau sebelum hang nak wuduk tu, gosok tu. Kalau nak pakai kayu sugi, pakailah kayu sugi. Kalau tak nak pakai kayu sugi tu, berus gigi. Berus gigi pakai apa tu? Ubat gigi, berus gigi tu. Lepas tu ambil wuduk dengan sempurna. Itulah yang dimaksudkan dengan apa dia bersugi sebelum solat. Bukanlah sebelum Allahu Akbar tu bersugi. Kalau sebelum Allahu Akbar bersugi, kotoran. Dia punya tu pun kotor, tak elok. Bersugi ni tempat gosok gigi, tempat membersihkan. Tempat membersihkan ada tempat dia. Syekh Ali Jumaah, dia buat kritikan jelas dalam bab ni. Bab bersugi. Dia tengok, dia kata ada student-student ni, pelajar-pelajar ni dekat Mesir. Dia kata yang sebelum solat, dia bersugi. Betul-betul sebelum Allahu Akbar dia bersugi. Dia kata salah faham terhadap hadis. Dia ni pendapat dia yang saya setuju. Dia kata yang tepatnya adalah bersugi yang dimaksudkan dalam hadis tu waktu wuduk tadi tu. Seperti mana disuruh berwuduk sebelum solat. Disuruh untuk berwuduk sebelum solat. Macam tu juga antara perkara sunat sebelum solat ialah bersugi. Dan waktu tu adalah waktu wuduk tadi, waktu membersihkan diri. Masalah dia, kalau kita kata itu dapat menghilangkan bau ke, dapat membersihkan gigi dia ke, tak apa, tapi kita nampak kotor. Apatah lagi dalam suasana zaman kita ni. Lagi kita nampak benda tu tak elok.
Lepas tu dia dah gosok gigi dia kan, pakai kayu sugi, dia letak pula dekat sini. Sekarang ni baguslah ada yang jenis bekah kayu sugi tu nampak bertamadun sikit. Kan yang jenis boleh tutup tu elok lah. Ada yang berplastik dulu pun okey lah juga sikit. Ini dia yang tu yang gosoknya, yang tu dia letak pepak gitu. Bekas gigi bro. Bekas gigi. Aduh. Awang kecil sebiji berlaku kat saya juga ni. Dia kata itu bab bau mulut. Aku pula duduk sebelah orang yang baca kuat sampai tersasul bacaan aku. Nampak alim dah tapi mengganggu jiran. Geram aku banyak kali pula. Macam tu juga. Tapi saya masalah bau mulut. Dia bau mulut dia. Kita tahu ada orang bau mulut kan. Tapi sikit-sikit kita faham lah. Tapi ni bau sangat. Bau sangat. Sampai dia punya bau tu menyebabkan kita hilang khusyuk satu. Kita kadang baca Fatihah tu pun dah gelong. Disebabkan bau dia kuat sungguh. Selain syaitan mengganggu kita dalam solat, hati-hati juga sahabat kita ni sebelah. Kadang-kadang dia juga membawa perangai syaitan. Walaupun dia tengah solat kan. Hati-hati sah. Jadi kita bila nak pergi ke tempat awam, pastikan mulut kita tu kita bersihkan dululah. Gosok gigi lah. Gosok gigi. Dalam hadis-hadis Nabi sebut tentang sugi ni, menunjukkan bahawa sugi itu dilakukan secara kerap. Jadi kalau kita dalam faham bahasa hari ni, dilakukan secara kerap, gosok gigi tu. Tapi kita tak boleh nafikan, memang ada orang yang memang ada masalah perut ke apa, saya tak tahu, tanya doktor lah. Tapi dia orang ada masalah tu. Masalah bau mulut. Yang ada masalah bau mulut ni memang ada. Memang ada. Yang ni dia orang kena selesaikan lah. Ikut secara perubatan. Kita tak salahkan lah orang yang jenis macam tu. Dia memang sakit kan. Tak boleh nak buat apa lah. Tapi kalau orang yang memang dia tak jaga kebersihan diri dia, duduk kat tempat awam, ni kena beri teguran. Jumpa dentist at least setahun sekali. Saya pun nak kena cuba macam tu lah. Dia kena setahun sekali. Ada orang kata 6 bulan, 8 bulan kan. Tak tahulah. Scaling ke apa ke. Buat scaling ni penting untuk bersihkan kita punya gusi-gusi dalam sebagainya. Tapi ni kena panggil doktor gigi lah. Saya tak erti nak sebut banyak-banyak. Tu. Sahabat kita MK Fahmi kata, selalunya kalau bau sangat ni ada masalah tonsil. Kena settlekan tu.